Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Nikmat yang lepas, hari ini dan akhir datang. Supaya apa? Supaya kita ni sentiasa bersyukur ingat kepada nikmat Allah dan kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan syukur ni, adik-adik dengar. Syukur ni bukan sekadar kita tunjuk, kita kata, kita sebut dengan ucapan Alhamdulillah. Tapi syukur ni dia kena zahirkan dari bentuk perbuatan kita Kita bersyukur atas nikmat Allah dengan kita sebut Alhamdulillah, dan juga kita menzahirkan kesyukuran itu dengan melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Boleh? Jadi tu yang penting sekali. Dan Alhamdulillah atas nikmat kesihatan minggu lepas ramai. Kita kata bukan ramai lah, hampir semua hok balik meninggal hok abang-abang yang biasa je. Dan Alhamdulillah hari ni mari belaka sihat belaka deh. Alhamdulillah sihat. Lepas tu lah ni meninggal beberapa minggu lagi. Minggu ni, minggu depan Faisal Syafawi, dan lepas ni Faisal akhir. Guna masa sebaik mungkin lah untuk muzakarah balik gapo hok ngaji. Dan di samping kita ngaji lah kitab-kitab hok mana telah ditentukan oleh madrasah lah. Okey. Jadi itu yang kita kena muhasabah balik. Dan sekarang ni nak sambung balik pengajian kita siri yang keempat lah, berkaitan dengan kitab Matlab Badrain wal Majma' al-Bahrain dalam bab ataupun kitab faraid Dan 2 minggu lepas ana ada sebut berkaitan dengan waris lelaki dan waris perempuan. Waris lelaki ada berapa orang? Cuba ayat. Berapa orang ana sebut minggu lepas? Ada berapa orang? Cakap tak ada orang boleh jawab. 15 dah. Kalau tengok sini penulis, muallif dia tulis 10 orang. Cumanya kita bezakan 10 tu jadi 15 disebabkan kalau tengok baris yang keberapa tu. 1 2 3 4 5. Ne yang ke bawah. Tadi ne ke bawah. Jadi dia ada sebutlah saudara lelaki. Sama ada seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Jadi dia sekali ke. Kalau ikutkan kita pecahlah. Saudara seibu tu saudara sebapa saudara seibu jadi 3 situ. Jadi apabila kita pecah-pecah akan jadi 15. Dan juga yang perempuan, berapa orang perempuan? Berapa orang? Berapa pun? Dalam buku penulis tulis 7.
Tapi apabila kita pecah ke, dia akan jadi 10. Contohnya tengok yang mana contoh dia. Nenek perempuan iaitu ibu bagi ibu. Ibu bagi ibu. Nenek sebelah ibu kita lah. Dan ibu bagi bapa hingga ke atas. Jadi ibu daripada ayah kita juga waris. Maksudnya kalau tengok sini dalam dia punya penggal tu dia sekali ke. Tapi apabila kita bila kita pecah-pecah akan jadi 10 juga. Boleh beza dah. Boleh beza. Jadi boleh tak sebelum nak pergi bab seterusnya ni iaitu zawil arham, boleh tak sebutkan ramai-ramai anda nak sebut kita bagi waris ni kepada 4 iaitu furu' waris yang ke bawah ke bawah, waris usul iaitu waris asal usul lah, bapa datuk ke atas, dan ada waris tengah. Waris tengah dalam kalangan adik-beradik, dan waris sisi iaitu daripada kalangan bapa saudara. Okey. Boleh tak ikut sama-sama dengan anak Boleh tak? Okey. Sebelah bawah waris usul. Waris furu' dulu. Waris furu'. Ikut boleh tak? Waris furu'. Pertama anak lelaki. Okey. Lepas tu anak lelaki daripada anak lelaki. Gapa tu? Cucu ke apa? Cucu dah. Anak lelaki daripada anak lelaki. Iaitu cucu lah. Cucu lelaki kepada si mati. Okey. Dan ke bawah. Okey. Lepas tu anak capur lalu lah. Hak waris perempuan. Hak usul juga. Hak furuk juga. Anak perempuan. Sebut anak perempuan. Okey. Dan waris furuk juga daripada kalangan perempuan adalah cucu anak perempuan daripada anak lelaki. Bermakna dia cucu lah. Cucu kepada arwah. Dan ke bawah lah. Dan ke bawah. Okey. Dan ke atas pula. Itu waris usul. Waris usul siapa? Yang pertama adalah bapa. Bapa. Dan ke atas lah. Bapa, datuk. Datuk bapa. Datuk bapa. Ataupun bapa kepada bapa. Okey. Jadi dan ke atas. Jadi moyang dan ke atas. Kita panggil waris usul. Dan waris usul juga ibu. Ibu dah. Ibu kita. Ibu ni dia ada dua lah. Ibu kepada ibu. Maksudnya nenek kita ni ada dua. Nenek sebelah mak kita seorang. Dan nenek sebelah ayah kita. Dua-dua ni adalah waris. Dan ke atas juga. Dan ada anak tersebut bapa kepada ibu kita. Maksudnya datuk sebelah mak kita. Dia bukan waris. Dia termasuk daripada zawil arham. Okey. Lepas pada tu waris tengah. Waris tengah ni adalah adik-beradik kita. Adik-beradik kita dah. Adik-beradik kita. Okey. Yang pertama saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Lepas pada tu saudara lelaki sebapa. Okey, beres. Okey. Okey, itu peringkat pertama lah. Lepas pada tu anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Bayar tak dia duduk mana? Okey. Adik-beradik kita, hok seibu sebapa, dia ada anak. Gitulah. Contohnya entah ada abang. Abang entah tu nikah dan ada anak. Jadi tu anak saudara kita. Faham tak? Jadi kalau kata kita meninggal, kita bujai contohnya, ada anak, ada abang kita. Okey, abang kita hok akan mewarisi kita. Tengok dululah kalau ayah tak ada, beres lah. Maksudnya dia pergi ke adik-beradik.
Jadi kalau kata abel kita tak ada anak saudara. Jadi anak saudara pun akan mewarisi kita. Boleh tak? Jadi akan ikut turutan. Dan ke bawah lah. Lepas tu dia ada anak saudara lelaki, anak saudara daripada saudara lelaki sebapa. Adik-beradik ayah, adik-adik kita tapi mak lain. Faham tak? Ayah sama, mak lain. Adik-beradik sebapa. Jadi anak dia. Jadi ada anak dia lah. Boleh? Okey, itu waris kepada saudara. Dan ada juga saudara seibu. Saudara seibu saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan, ataupun kalau susunan dia saudara lelaki seibu ataupun saudara perempuan seibu, boleh juga. Dia ada orang lah dia ikut. Yang penting dia adik-beradik seibu lah, adik-beradik seibu. Jadi adik-beradik seibu juga adalah waris kita, dan atas pada adik-beradik ni bapa saudara pula. Bapa saudara dari bapa saudara seibu sebapa dan sebelah bapa. Dan ada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Itu adik-beradik kepada ayah kita pula. Okey. Lepas tu bawah dia tu sepupu lah. Sepupu lelaki daripada saudara daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Lepas tu barulah pergi ke sepupu daripada sepupu lelaki daripada bapa saudara lelaki seibu sebapa sebelah bapa. Jadi hak ni nak kena ulang lah, tapi tak apalah, kita akan habis dulu kalau kita ngaji. Okey, habis dah. Maksudnya kita sebut saat ni merangkumi waris lelaki dan waris perempuan. Okey. Lah ni kalau ada masa kita akan lukis, cuma lah ni kita baca dulu. Okey. Muka surat 132. Perhati. 132. Baris pertama atas sekali tu. Dia tulis bermula Bermula Zawil Arham. Kau tak buka lagi buku. Muka surat 132. Atas sekali. Okey. Bermula Zawil Arham itu 11. Hok mana antum tak boleh nak baca ke Jawi tu, tulis kat Melayu. Boleh? Okey. Bermula Zawil Arham itu 11. Iaitu anak laki-laki dan perempuan bagi anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan bagi anak perempuan. Okey. Seorang ni dia ada anak perempuan. Jadi anak perempuan dia ni ada anak lelaki dan anak perempuan. Nampak tak? Boleh bayar Jadi anak dia tu bukan waris. Dia adalah Zawil Arham. Boleh? Bayar Kita ada anak perempuan. Dan anak perempuan kita tu dia ada anak lelaki dan perempuan. Dua-dua tu adalah Zawil Arham. Okey. Itu yang pertama. Tulislah 1. Yang kedua, dan anak laki-laki dan perempuan bagi saudara perempuan. Okey. Adik-beradik kita, hok perempuan. Kita ada adik-beradik. Kita ada adik-beradik perempuan. Kakak ke, adik perempuan ke, ikutlah adik-beradik kita. Dia pun nikah lah. Dia nikah. Dia pun ada anak. Anak lelaki dan anak perempuan, walaupun dia tu anak saudara kita, dia bukan waris. Dia adalah Zawil Arham.
Anak laki-laki dan perempuan bagi saudara perempuan. Kakak kita ko, adik kita ko, hok perempuan, dia nikah, dia ada anak. Jadi anak dia tu anak saudara. Tapi dia bukan waris, dia zawil arham. Sama ada lelaki atau perempuan. Dah. Okey, itu nombor 2. Nombor 3. Boleh ikut tu. Tulis Dan anak perempuan bagi saudara laki-laki. Anak perempuan bagi saudara lelaki. Hok ana sebut kalau kita tengok waris lelaki, okey. Waris lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya kita ada abang ataupun kita ada adik lelaki. Okey. Dia ni dua orang ni waris kita lah. Lepas tu dia ada anak. Dia ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan. Anak lelaki tu waris. Anak lelaki tu waris. Tapi anak perempuan kepada abang kita, anak saudara kita lah. Dan anak perempuan daripada adik kita, dia bukan waris. Dia adalah zawil arham. Tengok. Anak perempuan bagi saudara laki-laki. Okey. Seterusnya. Dan. Kita kena cari patut dan tu. Dan anak laki-laki bagi saudara laki-laki yang seibu. Boleh. Anak laki-laki bagi saudara laki-laki yang seibu. Okey. Kita ada adik-beradik seibu. Tak? Maksudnya ibu kita ni pernah nikah dengan suami lain. Pernah berkahwin dan dia meninggal atau bercerai. Tak? Okey. Masa perkahwinan pertama tu dia ada anak. Dia ada anak seorang. Okey, kita ayatlah. Anak ni lelaki. Okey. Lepas tu mak kita pun panjang jodoh dia nikah dengan orang lain pula. Ayah kita lah. Dia nikah. Nikah tu biklah kita. Tak? Jadi, kita dengan hak tadi tu adalah saudara seibu. Beres? Bayar Jadi, hak saudara kita tadi, saudara seibu tu, adik-beradik seibu kita tu, dia nikah, dia ada anak. Anak dia tu adalah zawil arham. Adik-beradik seibu tu waris kita lah. Dia lelaki tu, saudara lelaki tu waris kita. Tapi anak dia tu adalah zawil arham. Anak lelaki bagi saudara laki-laki yang seibu. Boleh? Abang? Nulis ke tak? Buku pun tak ada. Tak buat. Main ngajar tak apa main ngajar. Okey. Seterusnya. Dan anak perempuan bagi bapa mudanya. Boleh. Anak perempuan bagi bapa mudanya. Jadi bapa muda ni maksud dia bapa saudara lah. Ayah kita. Bayar tak? Ayah kita. Ayah kita dia ada adik-beradik. Adik-beradik lelaki lah. Adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki dia tu bapa saudara kita. Bapa saudara kita tu waris kita lah. Okey. Dan dia pun ada anak. Anak lelaki dia tu waris kita lagi. Dalam kalangan yang kita baca lelaki tadi. Anak perempuan dia tu. Boleh tak? Sepupu. Sepupu perempuan. Kalau kita sini dia tulis, kalau tengok, anak perempuan bagi bapa mudanya. Cuma nak ayat, kalau istilah Melayu kita kan, sepupu kita. Sepupu daripada
sepupu perempuan daripada bapa saudara lelaki kita, saudara lelaki. Boleh bayar dah. Ayah kita ada abang, ada adik dia ikutlah. Lepas tu dia ada anak perempuan. Situlah sepupu. Sepupu perempuan daripada bapa saudara lelaki. Sebelah bapa dah. Sebelah bapa. Okey. Dan seterusnya. Bapa muda seibu. Bapa muda seibu iaitu saudara laki-laki yang seibu dengan bapanya. Boleh faham tak tu? Bapa muda seibu. Okey. Bapa muda seibu. Ia pun jelas. Iaitu saudara laki-laki yang seibu dengan bapanya. Okey. Bayar dah. Bayar. Ayah kita ni, dia ada adik-beradik seibu. Dah. Adik-beradik seibu. Maknanya ayah kita ni, bukan. Maknanya datuk kita ni, dia berkahwin dengan seorang perempuan yang pernah berkahwin sebelum ni. Dia ada anak. Anak dia. Ada. Maksudnya nenek kita lah. Nenek kita pernah berkahwin dengan perkahwinan yang lama dan ada anak. Ada anak. Jadi anak dia tu dengan bapak kita adalah seibu lah. Maksudnya nenek tu dia nikah dengan datuk. Nikah perkahwinan yang kedua lah. Tubik kita. Jadi adik-beradik si ibu. Adik-beradik si ibu ayah kita tu. Dia adalah zawil arham juga. Bayar kau? Bayar ke tak? Tak bayar. Nak pergi lagu mana? Tulis dah. Okey, ni seseorang lah, ikutlah siapa dia pun. Si mati. Okey. Jadi dia ni ayah lah. Okey, seorang ni nak tak nak dia kena ada ayah. Sebab nak lahir dia ni kena ada ayah. Kena ada ibu, Ana tulis kat Arab mudah. Okey. Si mati si mati ko, seseorang tu dia ada ayah, dia ada mak. Okey. Mak dia ni, ayah dia ni, dia pun dia ada jad. Okey, jad. Jadah. Okey. Okey. Jadi hasil perkahwinan jad dengan jadah ni, kita ada adik-beradik lah. Adik-beradik. Adik-beradik kita panggil hasil perkahwinan tu dia ada hal lain lah. Dia ada am syakik orang panggil ke Arab. Lepas tu dia ada am liab. Okey. Hak ni adik-beradik seibu sebapa ayah kita. Dia panggil istilah bahasa Arab am syakik. Okey. Jadi nenek kita ni sebelum ni dia pernah nikah. Cak lah, dia pernah nikah. Dia ada anak seorang. Am li Perak. Nenek kita ni pernah nikah. Mana orang lelaki dia tak boleh nikah, orang perempuan tak boleh nikah dua suami dalam masa sama. Perak. Jadi dengan hak ni dia pernah nikah, ada anak. Lepas tu mati ke, bercerai ke.
Lepas tu dia nikah baru. Nikah baru tu big lah ayah kita. Betul? Jadi hubungan dengan hak ni dia adalah zawil arham. Boleh? Istilah dalam kitab ni dia tulis bapa muda seibu. Dia tulis gitu. Bapa muda seibu iaitu saudara laki-laki yang seibu dengan bapanya. Hak ni lah istilah dia. Kalau seantum boleh tulis dah. Pani nak ngajar ke, nak ulang kaji balik ke, boleh ingat semula. Cuma nak tak tulis kod Jawi lah. Kod Jawi panjang. Arab mudah. Okey. Okey. Seterusnya. Jumpa ke? Dek mana dah? Okey. Nak habis lah ni. Dan segala nenek lelaki-laki, maksud datuk lah ni. Dan perempuan yang gugur sekaliannya seperti bapa bagi ibunya. Bapa bagi ibunya, ibu bagi bapa ibunya, hingga ke atas. Bayar tak? Tak bayar juga tu. Macam ni. Okey. Ni zawil arham dah. Ni zawil arham. Okey. Lah ni ayah kita. Ya ayah kita lah. Lepas tu jad. Tok kita. Lepas tu nenek kita. Boleh. Jadi anak kena sapuh tu. Takut ingat. Salin dah. Okey. Okey. Ayah kita, mak kita. Boleh. Jadi mak kita ni dia ada, mestilah kita kata dia ada ayah dan mak dia. Apa sini panggil jadah juga. Cumanya ana tak seguna sebab kalau kata istilah jad datuk. Dia tak boleh nak membezakan datuk sebelah mana. Sebelah ayah kita ke, sebelah mak kita. Jadi anak tukar, ataupun anak letak dalam kurungan up. Sini up. Sini up Sini Okey. Habis-habis dia tahulah. Okey. Up. Maksudnya ayah kepada ayah. Okey. Hak ni waris. Dah. Jadah up. Maksudnya mak kepada ayah kita. Mak kepada ayah kita. Nenek kita sebelah ayah. Boleh? Okey. Hak ni waris juga. Okey. Sini jad. Jad yang sebelah mak kita maksudnya ayah kepada mak kita. Ayah kepada mak kita termasuk zawil arham kita baca saat ni. Nampak tak ayat tu? Dia tulis segala nenek laki-laki dan perempuan yang gugur sekaliannya seperti bapa bagi ibunya. Bapa bagi ibunya. Hak ni zawil arham. Boleh? Jadi bermula hak ni ke atas ni semua zawil arham. Boleh? Lepas pada tu dia pun tulis sini ibu bagi bapa ibunya. Ibu bagi bapa ibunya. Okey. Ibu bagi bapa. Okey. Sini nak panggil jad juga panggil. Cuma dia lebih Maksudnya
ibu kepada datuk kita kepada ada sekejap. Mana istilah dia ni? Ibu bagi bapa. Ibu bagi bapa. Okay. Ibu bagi bapa. Ibu bagi bapa. Okey, beres. Ibunya. Sini dah. Sekejap. Ibu bagi bapa. Ibunya. Maksudnya nenek kita ni dia ada ibu. Sini. Maaf. Dia main kat atas ni. Okey. Gitu tu ayat istilah dia. Sekali lagi. Kena ya kadang-kadang kitab ni. Kita kena baca banyak kali. Supaya kita boleh. Ibu bagi bapa. Ibu bagi bapa. Ibu bagi bapa. Okey, sini. Ibunya. Sinilah. Ibu bagi bapa. Hak ni bukan Zawil Arham juga. Ni kata hak ni si antum kena tengok betul lah. Kalau kat atas tu dia kena cek hak mana nenek hak mewarisi ataupun moyang mewarisi ataupun dia tidak. Boleh hingga ke atas. Okey. Ibu bagi bapa. Ibunya. InsyaAllah nanti hak ni ana cuba tengok balik sebab silap ana mak kepada ayah kita masih waris lagi. Tapi tak apa. Okey, seterusnya. Dan saudara ibunya yang laki-laki. Boleh tak? Saudara ibunya yang laki-laki. Mak kita. Mak kita dia ada adik atau abang. Yang laki-laki. Saudara kita lah. Tapi saudara sebelah mak. Mereka ni adalah Zawil Arham juga. Dan saudara ibunya yang perempuan. Maksudnya lah ni, ibu kita ada kakak. Ibu kita ada kakak ataupun ada adik perempuan. Mak saudara kita sebelah mak kita. Mak saudara sebelah mak kita. Mereka ni Zawil Arham. Akhir sekali, saudara bapanya yang perempuan. Saudara bapanya yang perempuan. Ni mak saudara kita sebelah ayah kita. Kalau kata saudara lelaki ayah kita, tu waris lah. Tapi saudara perempuan ataupun mak saudara sebelah ayah kita bukan waris juga. Mereka ni Zawil Arham. Jadi kalau kata dengar. Kalau kata mak saudara kita sebelah mak ke, sebelah ayah kita ke, mereka bukan waris. Sebab ada juga kes-kes dia ingat dia ni waris. Jadi dia menutup juga. Tak. Mak saudara sebelah mak kita ke, sebelah ayah kita ke, mereka ini bukan waris. Lepas tu ayat akhir dia tu, dan yang bertali dengan mereka itu. Jadi daripada contohnya anak saudara daripada mak saudara sebelah ayah. Yang bertali, yang kita kata berkait lah dengan mereka ni, maka tiada mempusakai selainnya dengan jalan asalnya. Jadi kalaulah asal dia tu mak saudara sebelah ayah kita tak mewarisi, jadi anak dia ke, cucu dia ke, semua tu tidak mewarisi. Bahkan jika fasid,
Tulis. Fasid ada nampak kata fasid. Bahkan jika fasid, tulis maksud mana situ rosak. Baitul mal, mempusakai ia. Jadi sinilah yang pandangan yang kedua mazhab Syafi'i. Dia kalau kata mazhab lain, dia meletak ke zawil arham ni atas daripada baitul mal. Mazhab lain dia letak kalau contoh dia. Kita ni tak ada waris lah, tak ada waris. 25 golongan tadi, perempuan yang lelaki tak ada belaka. Tapi kita ada cucu perempuan daripada anak perempuan. Zawil arham. Kalau pandangan yang pertama, mazhab kita, baitul mal akan ambil dulu. Dah. Kecuali kalau kata baitul mal tu fasid. Dia kata fasid ni rosak. Maksud rosak sini, pentadbiran dia tu tak betul. Pentadbiran tak betul. Yang mana berlakunya penyelewengan ataupun pecah amanah dan sebagainya. Jadi masa tu mazhab pandangan kedua, mazhab Syafi'i memberi kepada zawil arham. Tapi kalau kata tengok pandangan mazhab lain, dia meletak ke zawil arham mendahului daripada baitul mal. Tapi tak apalah. Yang penting kita tahu maklumat tu. Okey. Boleh dah tulis belakang dah? Okey. Jadi hak ni peta-peta ni Cik Antum akan jumpa insya-Allah pada kita kata pada akhir datang lah. Nanti mengaji kat tempat kata 5 anak akan ketah. Habis-habis dia boleh dah ketah. Jadi nak hok bakal ngaji lepas-lepas ni kita akan lah insya-Allah. Okey. Kita masuk sikit lagi. Sikit lah. Habis dah zawil arham. Kita masuk bab baris ke apa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7 lah. Hak mana terlepas bah tu. Okey. Nah ni kita duduk baris ke 7. Tengok dalam kurungan tu. Dan yang menegah daripada mempusakai. Lah ni kita masuk bab di mana yang menegah daripada mempusakai. Maksud menegah ni asal dia boleh. Contohnya anak ni, anak lelaki. Anak lelaki adalah waris utama. Dia boleh. Tapi disebabkan ada perkara yang menegah ni, menyebabkan dia tak boleh. Faham ke tak? Okey. Jadi ayat sini ada 4 perkara. Pertama. Kita baca yang pertama dulu. Pertama, membunuh. Membunuh ni, dia secara ringkas lah. Sebelum kita masuk, kita baca tu. Membunuh ni, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja. Semata-mata. Maksudnya memang pembunuh ni, waris ni, dia memang nak bunuh. Dia nak memang ambil pisau, jak kawan ni. Ataupun jak ayah dia. Memang niat nak bunuh. Bunuh pisau. Guna pistol. Memang niat nak bunuh. Istilah dia ke Arab, qatlul amd. Boleh? Kalau boleh tulis ke Arab tu tulis. Qatlul amd. Qatlu bi'amd. Pembunuhan dengan sengaja. Okey. Yang kedua, qatlul khata', iaitu pembunuhan tersalah. Tersalah ni lagu mana? Tersalah ni hok mudahnya, kalau kitab-kitab dia bagi gambaran
Ayah dengan anak pergi memburu. Memburu rusa. Masuk dalam hutan. Dah. Ayah dia guna. Kalau kita kata tarik. Kita kata tarik panah tu. Alat tu memang untuk membunuh. Alat tu memang untuk membunuh. Jadi masa dia pergi nak manah tu, dia nak berpecah lah dua orang ni. Berpecah. Jadi si ayah ni ataupun si anak ni, dia tengok ada benda gerak. Dia nampak gerak sebalik, gerak. Dia pun ambil panah, pun lepas. Kena kepada gerak tu lah. Pergi tengok rupa-rupanya kena ayah dia. Innalillah. Dia sini orang panggil qatlu khata'. Dia pembunuhan secara salah. Dia bukan niat nak bunuh, tapi dia tersalah bunuh. Jadi yang pertama ke apa? Amd, khata', atau ada sa lagi syibih amd. Syibih amd ini menyerupai sengaja. Contohnya ayah hentar nak mendidik lah, nak baca Quran contohnya, tak pandai-pandai gerai, ada ambil rotel lah, kita kata tangan, rotel lah kaki. Rotel tu asalnya nak mendidik lah, bukan tak ada niat nak bunuh ke apa. Tapi kena tu meninggal. Innalillah. Dah. Kena mana orang-orang mana-mana meninggal. Itu orang panggil qatlul syibhil amd. Kena meninggal. Jadi ketiga-tiga ni secara ringkasnya tidak boleh mempersakai. Maksudnya buat secara sengaja ke, tak sengaja ke, tersalah ke. Kalau yang membunuh itu adalah kita kata macam contoh anak dengan ayah dia. Anak membunuh ataupun secara sengaja ke tak sengaja ke, ayah dia. Meninggal ayah dia. Anak tersadi secara automatik tidak dapat pusaka. Jadi kita baca dah. Kita baca. Pertama, membunuh. Maka yang membunuh akan mewarisnya. Yang membunuh akan mewarisnya, iaitu si mati lah, ataupun orang yang mewarisi tu. Mewaris ni pemilik harta. Kalau nak terjemahnya, pemilik harta. Tidak mempusakai akan dia. Tidak. Jadi pembunuh tadi tidak mempusakai akan dia, sama ada dibunuh akan dia dengan sebenarnya. Memang dia bunuh tu, bunuh semati lah. Seperti kisas. Jadi pembunuh dengan menyebabkan kisas lah. Maksudnya ayalah, kalau kita kata bunuh dengan sengaja ni akan kena kisas lah. Okey. Atau sama ada atau tiada. Ataupun tiada, maksudnya tak kena kisas. Macam kalau ayah dengan anak ni dia ada perbahasan lah. Cumanya tak apa, kita tak pergi dalam sebab ni bab apa panggil kitab berjenayah. Kitab membicarakan pasal jenayah lah. Cuma kita tak pergi detail. Okay. Sama ada tersalah. Tadi dengan sebenarnya, bunuh akan dia dengan sebenarnya. Okey, letak situ satu. Atau tiada, sama ada tersalah. Tersalah, letak nombor 2. Atau sengaja membunuh dengan sendirinya. Itu letak 3. Ni secara besar lah. Secara besar. Okey. Cuma dia ada pendetailan sikit. Atau ada sebabnya. Atau wujud sebab yang menyebabkan mati orang ni. Seperti
bahawa ia menyaksikan atasnya dengan barang yang mewajibkan qisas. Kalau anda teringatnya, kalau bab ni, contohlah, ayah dia ni, anak dia ni sebagai hakim. Dan ayah dia ni telah, kita kata telah buat jenayah lah. Jenayah yang kena qisas. Jadi, apabila disabit ke ayah dia ni memang cukup bukti belaka. Cukup bukti bahawa dia ni telah melakukan jenayah membunuh orang. Jadi anak dia sebagai hakim tadi tidak boleh warisi juga. Sebab dengan sebab dia tu ayah dia mati. Jadi tak boleh juga. Boleh? Apa dah masalah ni? Contohlah, ayah dia, anak dia ni, anak adalah seorang hakim. Okey. Ayah dia ni adalah seorang penjenayah lah, membunuh orang contoh. Jadi ayah dia ni memang cukuplah bukti disabitkan apa semua, dihadapkan depan dia. Di depan anak dia sebagai hakim tadi. Kalau ikutkan tak boleh sebenarnya sebab dia patut kena ganti orang lain lah. Tapi kalau kata tak ada lah, hakim dia seorang. Jadi menyebabkan anak ni menjatuhkan hukuman terhadap si ayah tadi. Jadi anak dia sebagai hakim pun tak boleh juga pusaka kalau ayah dia meninggal. Contoh ayah dia ni ada harta sikit. Jadi anak sebagai hakim tadi tak boleh. Sebab dia menjadi penyebab kepada mati ayah dia. Boleh? Okey. Atau ia menggalikan telaga. Ataupun contohnya anak dia ni gali telaga dan gugur ia padanya. Ayah dia tak tahu anak dia gali telaga. Ayah dia jalan tengah malam, masuk ke telaga. Betul tak? Anak dia tu tolong gali telaga tu bukan nak suruh nak bunuh ayah dia, tak. Nak ambil manfaat daripada air. Cumanya disebabkan telaga tu tak letak molek ataupun tak letak petanda lah deh. Tak letak halangan menyebabkan ayah dia jalan-jalan masuk mati. Dengan sebab anak dia gali telaga tadi. Anak dia pun tak boleh juga saka. Ia padanya dan hasilnya bahawasanya tiada musakai akan dia. Jadi apa-apalah sebenarnya cerita mazhab kita, apa-apa yang kita kata yang menyebabkan kematian kepada pemilik harta dan penyebab dia adalah waris dia sendiri, maka waris dia tadi ditegah. Tidak mempusakai akan dia mungkal. Penegah adalah bahagiannya masuk pada membunuhnya dengan barang mana jalan ada ia. Jadi bahasa kitab gitulah. Jadi kesimpulan dia, apa-apa yang menyebabkan berlaku kematian kepada pemilik harta dan penyebab dia adalah waris kepada pemilik harta tadi, maka dia terhalang. Dia terhalang. Walaupun ayah dia ni kaya setara mana pun, cumanya adalah isu. Macam kita baca tadi telaga dah gapo tu, situasi lama. Tapi situasi lah ni, kita kata ayah anak dia ni terlebur kereta. Accident. Lagu mana? Boleh musakai tak? Jadi masalah ni perlu dibawa. Secara ringkasnya perlu dibawa ke mahkamah dan hakim-hakim menilai lah. Kalau betul si anak ni bawa kereta derah. Faham tak?
Hantar Pani boleh bawa kereta. Bawa ayah pula. Ingatlah. Hantar bawa kereta, bawa ayah pula. Ayah ni kaya. Faham tak? Hantar bawa derah kereta tu. Salah hantar tu. Bawa kereta derah. Naik. Terbabah. Ataupun aksiden. Mati ayah. Hantar tolong bawa kereta. Jadi kalulah hantar bawa derah dengan kesilapan hantar sendiri, hantar tak boleh pesaka tu. Tapi kalau kata bukan salah hantar nak bawa molek dah. Bawa ikut dia punya kelajuan maksimum. Atau kata-kata kalau kata jalan tu 100, hantar bawa 90. Tak bawa derah pun, ikut arahan molek. Tapi ada kereta lain mari tepuh kita. Jadi hak ni perlu bawa lah. Kita kata bawa kepada mahkamah bahawa buktikanlah bahawa saya tidak bersalah. Jadi masa ni kita terpaksa mahkamah bolehlah ikut pandangan mazhab lain untuk berikan. Sebab ada pandangan mazhab lain memberikan kepada anak tadi. Tapi kalau tengok kepada mazhab kita, apa-apa pun, salah ke tak salah ke, tak boleh anak tadi. Lagu mana? Berani tak bawa derah? Berani. Jangan tak berani dah. Jadi, ingat benar lah. Tengok kepada kitab ni, apa-apa yang menyebabkan berlaku pembunuhan kepada ayah kita, maka akan menyebabkan kita terhalang daripada pusaka. Jadi setakat tu je lah. Dan insya-Allah kita akan sambung pula pada kuliah yang berikutnya insya-Allah taala. Ada nak tanya tak? Faham tak ngaji? Ya ke? Suruh ngajar balik, boleh ajar balik ke? Okey. Ada dah? Tak ada nak tanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Gazzah, fi Suria, fi Sudan, fi Malaysia, fi kulli makani wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.